Pokok letuk-letuk kelambu atau nama lainnya cilukan adalah sejenis pokok di mana buahnya diseliputi penutup seperti kelambu. Cape gooseberry atau buah letuk-letuk kelambu juga boleh dimakan dan mengandungi banyak khasiat dalam perubatan. Jika anda berada di kawasan kampung atau di ladang getah atau kelapa sawit, anda mungkin akan bertemu dengan sejenis tumbuhan yang bertumbuh secara liar. Habitat pokok letuk-letuk ini sememangnya mudah hidup di kawasan-kawasan tanah terbiar. Walaupun habitatnya di kawasan terbiar, tetapi ia mempunyai khasiat baik pada sudut perubatan herba. Berdasarkan kepada pengamal-pengamal perubatan tradisional yang ditemui, ia sesuai merawat gatal-gatal kulit, luka dan batuk. Tidak bermakna kalau habitat sesuatu tumbuhan itu tumbuh di kawasan terbiar, maka ia dianggap sebagai tumbuhan tidak berguna. Begitulah juga dengan pokok letuk-letuk ni, ia mempunyai khasiat yang baik untuk penjagaan kesihatan. Dalam merawat luka adalah dengan menggunakan beberapa helai daun yang dilumakkan. Daun yang telah dilumakkan itu dipupuk di bahagian luka tersebut. Bagi merawat batuk pula, merebuskan beberapa batang pokok letuk-letuk, diminum airnya. Dapat sesuatu sahabat, semoga bermanfaat.